Hello guys, hari ni kita akan buat mi bandung. Cuma mi bandung kita ni tak ada daging, dia macam seafood sikit. So dia bukan macam original lah. Aku pun tak tahu original macam mana. Dan aku pun tak tahu siapa nama dia mi bandung. Tapi asal dia Johor. Okey lah, jom kita mula. First, mi bandung ni dia kena ada kacang. Kat sini aku ada gajus, badam, kacang tanah dan 2-3 biji buah kerah yang aku goreng dalam air fryer. Lepas tu aku kisar sampai lumat. Kita kisar sebab nak bagi kuah mi bandung tu pekat. Dah ada orang pakai biskut meri, tapi aku tak minat sangat sebab rasa dia terlalu mamak. Nak untuk barang-barang tu kita akan kisar bawang merah, bawang holland, bawang putih, dayang. Lepas tu kita akan goreng bawang merah potong. Lepas tu tahu kita punya bahan tumisan, tahu 1,5 sendok sampai giling bersama kita punya kekacang. Lepas tu hamba reneh lah dah sampai dia pecah minyak. Dalam 10 minit macam tu baru kita masukkan sos tiram, sos cili, sos tomato, chicken stock dan gula gerek. Semua sukatan ni hamba boleh tengok kat bawah. Jangan risau, aku akan tulis kalau aku rajin lah. Tapi sejak bila je aku rajin. Dan macam aku kata, mi bandung ni banyak seafood. Ada udang, ada sotong, ada carrot, ada sawi. Seafood lah. At this point, balancekan rasa dia dengan garam dan white pepper. Dan mi bandung ni dia kena ada telur. Tapi telur ni tak pecah tau. Dia macam jadi poached egg. Cuma telur yang aku pakai tu macam broken sikit. Sebab dia kena tinggal untuk telur yang lebih besar. Cedah. Last kali yang boleh assemble mi bandung ni dengan segala sampah sarat yang ada. Selalu yang aku tengok orang letak tokok goreng, toge. Tapi kalau tak suka toge, boleh letak banyak sikit. Cabai, daun bawang. Nak bagi nampak mahal of course. Bawang goreng pun orang letak juga kadang-kadang. Dia tak menambah kesedapan pun, tapi syok kunyah-kunyah.